Bek Harimau Malaya, John Irazabal dan kelab dari Azerbaijan, Sabah FK rasmi berpisah hari ini. Pengumuman ini dibuat menerusi sebuah hantaran di laman media sosial Sabah FK yang mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada John Irazabal sepanjang 3 tahun di sana. Perpisahan John Irazabal dan Sabah ini berlaku disebabkan oleh berakhirnya kontrak pertahanan berusia 28 tahun itu sekaligus mengakhiri perjalanan bersama sejak tahun 2022 lagi. Sejak 2022, John Irazabal telah menyarung jersey skuad Sabah namun dengan tamatnya kontrak pada akhir musim ini, kami secara rasmi berpisah dengan beliau, umum pihak kelab. John yang dihormati, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Semoga berjaya dalam kerjaya anda. Kini, masa hadapan John Irazabal menjadi perhatian peminat bola sepak tempatan sama ada bakal terus berkelana di luar negara atau beraksi di Liga Malaysia. Sebelum ini, pemerhati bola sepak Johor, Juan Budiman yang berkata destinasi Irazabal selepas ini adalah ke Iskandar Puteri yang merupakan venue bagi Stadium JDT. Walau bagaimanapun tiada sebarang pengesahan rasmi dari mana-mana pihak ketika ini.